Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita membincangkan hukum tajuk yang terdapat dalam juzuk yang ke-13, surah yang ke-14, surah Ibrahim. Dan ayat yang akan kita bincangkan hari ini adalah ayat yang ke-13 dan 14. 14 dan 15. 14 dan 15. InsyaAllah. Baik, untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua di papan putih belakang saya. Saya akan berada di depan papan putih tersebut menjelaskan setiap hukum yang terdapat pada setiap suku kata, setiap kalimah, antara kalimah dan kalimah. Dan insyaAllah antara ayat dan ayat juga. Dan kita akan mulai dengan ta'awuz ataupun isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalimah yang pertama ialah wa la nuskinannakum. Baik, kalimah pertama. Baik, kita sebut yang terdapat, apakah hukum yang terdapat dalam menyebut wa la nuskinannakum, nampak tak? Nan maknanya dibaca dengan wajibul gunnah, dengung dua harakat kerana nun bertasydid. Jangan ingat, nun ini bertemu dengan nun, dia ada baris. Maka tak boleh kita nak idgham ke, nak ikhfa, tak boleh. Biasanya kita akan idghamkan kalau nun sakinah. Selesai perasaannya. Apabila kita nak menyambung, kita akan sebut baris huruf yang terakhir dalam kalimah yang pertama ini. Diejakan bacaannya mim waw mu, tetapi oleh kerana selepasnya bermula dengan alif lam ta'rif, yang terdiri pada alif lam kamariyah, maka hendaklah kita idghamkan mu itu kepada huruf lam yang sukun. Bila dia tanda sukun pada lam itu, maknanya hendaklah dibaca dengan izhar pada huruf lam itu. Berarti juga dia adalah alif lam kamariyah, iaitu dan dibaca dengan izhar kamari. Hamzah itu adalah huruf kamariyah. Hamzah alif bertemu dengan ra yang sukun ar dengan tebal, kerana sebelum ra bersukun itu terdapat huruf berbaris alif atau berbaris waw, hendaklah baca dengan tebal. Ar dha atau ar, iaitu lidah kita berakhir dengan meninggikan pangkal lidah, meletakkan tepi lidah ke geraham atas, baru boleh sebut huruf dha, dan dia berbaris alif, buka saja mulut. Ar-dha dan dha dengan min tak ada apa hukum. Sini antara kalimah wala nuskinannakum tadi dengan al-dha itu terdapat hukum bila menyambung, bila wasal antara kalimah dengan kalimah, iaitu hukum izzah kamari. Di sini tak ada terus saja baca mim ya nun pula satu kalimah bertemu dengan huruf ba'dihim, terdapat hukum bila kita menyambung min dengan ba', maka kita akan baca dengan ikhlab kerana nun sakinah, nun yang tak ada baris, bertemu dengan huruf ba. Oleh kerana dia adalah mahraj bibi, maka mim tu, maka kalau kita nak baca mim ni adalah mahraj bibi, nun dah diidghamkan kepada huruf ba. Kerana nun sakinah bertemu dengan huruf ba, taklah diidghamkan, tetapi oleh kerana dimasukkan nun kepada ba, jadi oleh kerana nun masuk dalam ba, dihazafkan nun, makna kita menggunakan huruf mim, ganti dengan mim. Itu namanya bacaan ikhlab. Nun sakinah ditukar kepada huruf mim dan baru dibaca dengan ba. Mim ya mim. Dan lebih kepada bunyi bibi. Jadi huruf bibi itu adalah ba dengan mim, oleh kerana kita nak tahu ba tekan meb, bunyi ba itu. Jadi kita guna mim ya mim. Mim ba'dihim, dengan ikhlab, dengan dengung dua harakat. Itu bacaannya. Ba' dalia dihaya mim sukun bertemu dengan huruf selain daripada huruf mim, selain daripada huruf ba, dibaca dengan izzah syafawi. Ba'dihim. Okey. Antara ba'dihim tadi, antara min dengan ba dibaca dengan ikhlab antara sekalimah. Baik. Jadi antara kalimah ba'dihim dengan zalik, iaitu tidak ada apa hukum, terus saja sambung, melainkan dikekalkan bacaan izzah syafawi. Tapi menentukan bacaan mim sukun itu, mim sakinah itu sama ada izhar, berdasar kepada huruf selepas mim. Sebab mim sakinah, bukan mim berbaris, ingat.
mim sakinah. Kalau macam ni mim berbaris tak boleh baca kum, mainkan kita berhenti. Baik, ini memang dia sukun. Jadi kita baca dengan za syafi'i. Za alif ada alif ma asli. Zalika liman lam yali mim alif nun. Nun bertemu dengan huruf halqiyah. Maka dibaca dengan izzah halqi. Kha alif kha mad asli 2 harakat. Dan fa alif fa. Kha fa ma kha mi qaf alif ada alif. Mim ya ada ya. Baca dua-dua dengan mak asli. Maqami wa kha juga dibaca dengan mak asli. Kha alif ada alif. Wa khafa wa'id. Saya baca 4 harakat. Kerana apa? Kerana huruf mat bertemu dengan huruf dal tu saya sukunkan kerana saya berhenti pada ayat yang ke-14. Jadi dengan berhenti, dengan mewakafkannya, saya perhatikan bahawa mat ini bertemu dengan huruf yang saya sukunkan kerana berhenti, kerana wakaf. Dan dia panggil mat adil sukun, iaitu mat bertemu dengan sukun mendatang. Kerana kita yang datangkan bahawa satu huruf yang sukun, padahal dia berbaris. Itu dipanggil mat adil sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Tetapi oleh kerana dal itu huruf yang akhir itu disukunkan adalah huruf qalqalah, bila sukun dia akan melantun. Dibaca dengan qalqalah kubra. Wa'id bunyinya. Baik, kita selesai ayat yang ke-14 yang kita sambung ayat yang ke-15. Wastaftahu. Waw ada hamzah wasal dan ada huruf yang sukun, huruf sin di sini. Waw alif sin. Maknanya diwasalkan bacaan waw alif kepada huruf sin. Taf alif fa taf alif ta hawahu wastaftahu. Hu ada waw sepahnya, baris waw ada waw mak asli 2 harakat. Wa kha sama tadi dengan waqaf. Ni waqafa sini waqaba. Jadi sama juga dibaca dengan mak asli. Kaf waw lam kul lam walu kullu jim alif ba jim alif ba jabbarin. Ba dibaca dengan mak asli 2 harakat. Jabbarin. Saya tunjukkan panjang sikit lah. Lebih pada 2. Nak tunjukkan bacaannya 2 harakat. Lebih panjang daripada 1 harakat. Dengan bacaan mat asli. Baik. Ram, ra, ya, nun, tanwin. Dibaca dengan izhar halqi. Kerana tanwin ini bertemu dengan huruf izhar. Iaitu huruf halqiyah. Huruf-huruf yang ada di halqum. Halqiyah tu. Dia halqiyah baca dengan izhar halqi. Ain, alif, an, nun, ya, ni, ada ya, huruf mad, dal sama juga disukunkan. Dan dibaca dengan anid, dengan mad, alif, sukun 2, 4, atau 6 dan qalqalah kubra. Dan dilantunkan bacaannya. Wanid. Kalau kita, bukan kita sengaja nak lantunkan, tak. Kita kena guna mahraj huruf. Kalau huruf dal dekat mana? Dekat pangkal kacip. Bila kita lepas, dia akan melantun. Anid, letak anid. Dia akan bunyi dak. Gitu. Okey. Jadi itulah dia bacaannya dan kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Itulah bacaan ayat tersebut berdasarkan hukum-hukum tajwid. Di sini ada dapat huruf jim, kita boleh berhenti. Tadi saya berhenti. Baik. Iaitu jim harus berhenti, harus wasal. Maksudnya dalam bahasa Melayunya harus iaitu harus wakaf, harus wasal. Dalam bahasa Melayu harus berhenti dan harus menyambung. Itu perkataan. Baik. Kalau kita perhati sini, berselari sini, berselisih ini bersama ada baca idgham ataupun bacaan ikhfa pada huruf selepasnya. Di sini huruf selepasnya, huruf
halkum ruh halqiyah izah halqi. Maksud ayat yang kita baca sebentar tadi ialah auzubillahi minasyaitanir rajim. Saya bacakan ayat yang ke-14. Dan kami pasti akan menempatkanmu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu ialah untuk orang-orang yang takut akan menghadap ke hadratku dan yang takut kepada ancamanku. Jadi kalau orang itu zalim, Allah akan hapuskan. Seluruh penduduk itu zalim. Seluruh penduduk. Macam penduduk umat Nabi Syuaib, penduduk umat Nabi Soleh, penduduk umat Nabi Lut. Maka dihapuskan semua umat Nabi Lut itu. Tinggalnya digantikan dengan orang yang baik-baik saja. Orang yang tahu dia akan kembali kepada Allah. Dan dia bertawakal. Iaitu dia takut akan ancaman Allah. Dia bertawakal pada Allah. Iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, pada Rasul dan para nabinya. Dan ayat yang ke-15, dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka. Iaitu dia mohon kemenangan seperti iaitu penyokong-penyokong Nabi Muhammad SAW semasa di Madinah, masa perang Ahzab. Iaitu dia minta Nabi dan penduduknya penduduk Madinah masa itu yang berperang dengan orang-orang kafir Quraisy itu minta kemenangan. Dan mereka mohon kemenangan atas musuh-musuh mereka. Ini diberitahu oleh Allah dalam wahyunya. Dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Kalahlah tentera Quraisy. Maka dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah maksud ayat yang kita baca. Bila sebut maksud ayat ialah wahyu Allah. Firman Allah SWT kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW dan sampai pada kita hari ini. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi.